Mengenai kenderaan yang Prof kata bergerak tanpa pemandu tu, apa namanya sebenarnya? Yang sebenarnya kenderaan ini jenama dia kita jangan sebut. Oh, jenama tak boleh sebut, Prof? Jangan sebut lah. Oh, okey. Sebab nanti dia kata nak promotion pula. Nama general dia adalah autonomous vehicles. Autonomous Aha. Dia kenderaan kalau dia tak ada nama memang autonomous Autonomous. Nama jenama kereta ada. Okey. Orang tak ada, baru dia panggilkan autonomous. Orang tak ada autonomous. Jadi dia bergerak tanpa pemandu. Di mana pergerakan tersebut dia menggunakan sistem. Daripada sistem ini dialihkan kepada sistem daripada GPS. Daripada sistem GPS itu akan relink kepada kenderaan. Tetapi pemandu mesti duduk. Mesti ada orang duduk. Berat tu mesti ada untuk menggerakkan kenderaan. Dia kalau duduk tu ada sensor lah. Yep. Kalau tak ada orang duduk, kenderaan tu takkan bergerak. Penumpang kalau je kita naik. letak pemberat. Letak pemberat. Contoh. Contoh. Dia punya minimum load dia adalah 60 kg. So yang duduk tu ladies drive kan. Ladies drive dia berat tak sampai pun 50. 45 ke? 45 kali 15 kilo dia kena taruh benda lain supaya dia punya weight tu akan dapat miss untuk dia bergerak. Tapi dia mungkin ada sensor lah kan, segi berat atau tangan ke apa tapi kan? dia akan sebut kalau dia dah sistem kan, dia dah set kan, dia dah recognize through biometric. Biometric tu ibu jari, dia dah kesan dah. So ni Z. Wife Z. Dia ada nama, dia akan sebut. Lepas tu please switch on the engine. Nanti dia dia start engine. Dia dah recognize lah. Maknanya itu adalah cara untuk dia bergerak. Jadi dia akan cakap please down the windows, dia akan down. Up the windows, close, open. Dia ada signal, dia ada bahasa dia. Untuk hari ini kenderaan tersebut hanya di dalam bahasa Inggeris saja. Tetapi berbeza dengan kenderaan yang akan dilancarkan sedikit lagi di negara kita. Kita cakap terus je lah, kereta Proton. Bila tahun-tahun ni ke? Yes. Sekejap lagi. Ini hari Senin dah 1 bulan. Saya dah signkan yang itu. Bulan depan mungkin dalam 2 minggu lagi atau 2 minggu lebih lagi akan dipasarkan, akan di-announcekan. Di mana kenderaan itu bercakap dengan suara seorang perempuan, selebriti perempuan tu. Tak perlu cakap siapa. Nanti boleh dengar. Dan dia akan bercakap dalam bahasa Malaysia. Nanti dia akan cakap start engine, dia akan start engine. Start your engine. Buka tingkap, dia akan turun. Tutup tingkap, dia akan tutup. Open sunroof, dia akan buka. Buka sunroof, tutup sunroof, dia akan buka, tutup. Dan muzik, dia akan cakap tak boleh kenal. Maaf, tidak terkesan. Kena cakap 97.2, 97.2. Buka radio 97.2 sekarang. Dia pun buka 97 untuk anda. Selamat berhibur. Itu dia. Itulah DJ Z. Maknanya setiap pemilik ni dia kena dengan voice dia kena recognize dulu. Recognize biometrik. Kena set lah dulu. Betul. Lepas tu dia dah program kan. Jadi dia akan hebat. Dan wife Z pun kena program kan. Dia macam kalau sekarang ni kalau telefon yang canggih, dia pun ada macam sekarang biometrik. Smartphone, biometrik. Betul. Maknanya dia kena orang-orang ni je dia akan set 5 orang ni. 5 orang je. Jadi kalau orang lain takkan hidup dalam situ. Buat macam mana pun. Bagus. Bagaimana dengan sistem untuk pergerakan jarak ni memang dikawal oleh GPS? Semua GPS. Dan dia akan cakap katakanlah dia daripada Selayang nak balik Jasin Melaka. So dia akan cakap going home, atau dia akan cakap nak balik Jasin Melaka, alamat nombor 20 jalan di Pak Kajang. Dia akan terus ke tak payah pegang steering tu. Dia dah tengok estimate berapa lama jarak. Dia akan bagi tahu berapa jarak. Dia akan beritahu berapa masa. Kita yang akan cakap tak melebihi 110 km sejam. Dia akan bawa pergi tak lebih 110. Kalau sekarang ni kita memandu guna Waze, kita pun ada estimate kat situ ada jam, ada kesesakan, ada dia pun samalah. Dia pun ada tahu. Kemalangan. Dia akan bagi tahu. Dia kata kawasan hadapan berbahaya. Kesesakan bahagian jalan hadapan. Dari segi road pula macam mana? Adakah dia bagi pilihan kat kita? You want to road 1, road 2, road 3? Yes, dia akan bagi pilihan. Dia akan bagi pilihan. Kita nak yang paling dekat, kita nak yang paling jauh, kita nak yang paling senang. Mana kita nak pilih? Kita nak paling dekat. Senang tepi jauh pun tak apa. Tak apa. Dia pergi jauh. Pergi jauh. Selalunya dia akan pergi jauh. Senang, tak ada jam, tak ada sesak. Sebab you bayar tol dengan penggunaan bahan bakar, dengan you jalan yang sesak tapi pendek, dia punya masa dah satu tak boleh beli. Masa dah tak boleh bayar. You dah rugi dah. Dan you pergi jalan jauh, you sampai cepat, you kena bayar tol minyak. Dan minyak bahan bakar dengan orang yang jalan dekat dalam kesesakan,
lebih baik orang yang jalan jauh. jauh lah Dia tak bahan bakar tetap dengan kebaikan bahan bakar. Penjimatan bahan bakar berada di sini. Sama macam kita duduk kat KL lah Prof kan. Kalau kita walaupun rumah dekat tapi dengan jam je lagi. Betul. Dia Rugi masa je. rugi masa, rugi bahan api juga. Bahan api tu dah betul memang je lah. Itulah bila sebut saja perkataan autonomous, itu adalah dikategorikan dalam intelligent vehicles. Okey, dulu ni Hanif tanya ni dekat ni dulu macam Night Rider ni. Night Rider dia tak payah orang duduk. Night Rider dia boleh cakap je, panggil kereta terbang. Sebenarnya lebih kurang sama je konsep tu. Itulah dia merealisasikan daripada Night Rider ni. Night Rider dia boleh datang kat kita. Sama. Dia sama? dengan weight dia akan datang. Kita cakap je nak pergi parking, dia akan pergi. Tinggal kereta tu pergi parking sendiri. Dia parking sendiri. Hari ni saya bawa kereta Mercedes. Walaupun saya dah tapi dia orang bagi saya test. Test kereta Mercedes yang hanya bercakap-cakap je. Dan kereta Mercedes ni boleh parking sendiri, boleh pergi sendiri untuk tapi parking. Tapi Prof dia cakap dia banyak sensor lah, bunyi lah. Betul. Bising. Dia bising. Walaupun jarak tu jauh lagi dia dah bunyi dah. Dia boleh set ke Prof? 3 meter. 3 meter dia punya bunyi lain. 1 meter bunyi dia lain. 5 dia panggilkan 500 meter 50 meter. 50 meter lah dekat 50 meter paling dekat kan. Dia dah bagi tahu dah. Kita punya speed dengan dia bagi tahu dah. Tu 50 meter. 5 meter dia lagi kuat bunyi dia. 3 meter dia. 1 meter dia dah. Saya memang cuba sampai ke paling hampir iaitu dengan 50 saja. 50 mm lebih kurang 2 inci kan. 2 inci sejengkal ke. 2 inci tu macam mana je detect. Dia merah akan full warna. Lepas tu dia akan bunyi dia bagi bising. Dalam kelajuan 110 km, kita buat menguap macam kita ngantuk kan. Kita berkelip, kita tutup mata, kita celik, kita menguap. Dia akan bagi sensor, dia bagi tu, please take a coffee break. Stop the vehicle before everything will safety and stop vehicle. Dia akan bagi tahu kereta tu untuk matikan seterusnya. Kalau kita tak berhenti, dan kita kena berhenti sekejap. Matikan enjin apa semua, kena start balik. Kalau tak dia mati. Kalau tak dia mati. Dia shutdown sendiri. Itulah safety dia. Bermakna orang yang mengantuk memandu akan dapat dikesan untuk kereta ini. Yang saya pandu sekarang ni lah. Yang saya